Yang Amat Berhormat Pak Agong, Perdana Menteri ke-8, ketika itu telah memperuntukkan dana kerajaan, wang rakyat sebanyak 16.5 bilion ringgit. Jadi saya nak tahu apakah benar. Yang disebut oleh Pasir Gudang tadi, saya nak rekodkan bahawa premis awalnya daripada nombor 1 tadi tu dah salah. Soal dia hari ini suara rakyat dibisukan Yang Berhormat. Dulu Yang Berhormat juga yang lantang mengkritik tentang memperjuangkan hak kebebasan bersuara dalam hal kalau ini. Bridget Itu saja nak mengingatkan balik. Bridget Tanah minta kepada saya dulu. 1.2 juta rakyat China telah mendapat kewarganegaraan. Di mana ahli-ahli Yang Berhormat mempertahankan bila Menteri Dalam Negeri berkata, dan saya sebut di sini mekanismenya pada waktu ini ialah MCMC tidak boleh mengarahkan kerana kita tidak ada kuasa itu, dan MCMC hanya meminta kepada platform untuk diturunkan, terpulang kepada platform untuk menurunkan. Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya yang tadi yang figura yang telah pun Yang Berhormat Menteri nyatakan tadi, boleh tak kita tahu itu daripada tahun berapa ke tahun berapa? Itu untuk satu. Tahun ini sahaja. Untuk tahun ini. Dan sebagaimana saya nyatakan tadi, laporan Meta itu menyebut bahawa permintaan itu termasuklah hantaran yang diklasifikasikan sebagai mengkritik kerajaan. Jadi bagaimana saya nak tahu respon Yang Berhormat tentang perkara tersebut? Jadi adakah benar atau tidak? Untuk makluman ahli Yang Berhormat, bukan semua permintaan yang datang kepada MCMC itu datang daripada saya. Aduan kepada MCMC boleh dibuat oleh sesiapa sahaja. Saya tidak dimaklumkan dan MCMC tidak meminta saya untuk pengesahan sebelum mereka mengambil tindakan kerana mereka ada kuasa untuk berhubung dengan platform-platform ini. Seperti dalam kes bila PDRM, saya tidak bahasa bagi saya sebab kita tengok sekarang ni suara rakyat dibisukan dan kita ada data bahawa request tersebut, permohonan tersebut adalah datang daripada kerajaan sendiri. Ini tidak benar. Dari kerajaan sendiri. Ya, saya jelaskan di sini perkara ini tidak benar. Ya. So Yang Berhormat kata tak benar lah. Kalau sekiranya sesuatu kandungan itu diturunkan, maka platform tersebut mengaku bahawa kandungan itu melanggar community standard dengan izin platform-platform tersebut. MCMC akan memanjangkan aduan yang ia terima daripada sesiapa sekalipun. Bukan saya daripada jumlah yang saya sebutkan tadi itu 172,072, 56,136 untuk makluman ahli Yang Berhormat Bangi, yang insya-Allah kita akan terbitkan untuk makluman bukan hanya Bangi tapi juga Dewan ini, bahawa angka-angka ini sangat-sangat mengejutkan. Jadi kita akan maklumkan dan saya akan sediakan dalam format yang mudah untuk diteliti dalam semua platform, ya, insya-Allah. Menteri, sikit je. Saya sebenarnya nak dengar jawapan pasal DNB tadi, tapi pengurusi. Saya minta saya just nak sebut bahawa saya dengar banyak kali Menteri kata bukan arahan Menteri tapi MCMC buat. Tak kira lah sama ada arahan Menteri atau tidak. Kalau dilakukan oleh mana-mana agensi kerajaan, Menteri bertanggungjawab. Jadi tak boleh lari daripada tanggungjawab itu dengan memberikan alasan sebegitu. Jadi kalau MCMC buat, maka the responsibility to answer is from you dengan izin Pengerusi. Ya, itulah jawapan saya. Maksudnya laporan daripada Meta tu, transparency report daripada Meta tu, maksudnya salah ataupun betul, saya nak tanya? Saya bagikan konteksnya, ya, ahli Yang Berhormat. Ya. Betul ataupun tidak, nak tahu itu je. Ya, saya akan jawab. Isu pada hari ini, untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, bila kita sebut tadi tentang rakan-rakan media yang paling terkesan sekarang ni akibat daripada penghijrahan dana ADEX, Advertising Expenditure, daripada media kepada media sosial. Saya sebutkan perkara ini sebagai konteks dan sebagai latar belakang kepada apa yang sedang berlaku sekarang. Dan kita dapati berdasarkan maklumat daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pada tahun lalu 432 juta ringgit duit rakyat Malaysia telah hilang akibat scam dalam platform Facebook sahaja. Berdasarkan maklumat yang kita terima, Facebook telah meraih keuntungan daripada Malaysia sebanyak 2.5 bilion ringgit. Hasil daripada jualan seperti yang saya sebutkan tadi, iklan-iklan yang kita minta diturunkan, termasuk ahli Yang Berhormat dari Seputih, bila wajah beliau disalahgunakan untuk menjual investment dengan izin, ya.
Jadi saya sebut di sini yang benar, kerajaan khususnya saya harus bertanggungjawab di atas tindakan yang diambil, dan saya tidak lari daripada tanggungjawab itu. Kebebasan bersuara memang ada dan memang termaktub dalam perlembagaan. Tapi kebebasan yang tidak berbatas dan apa itu sebut sebagai kebebasan yang mutlak akan mengundang malapetaka. Kritikan itu kita terima. Perdana Menteri juga tidak menghalang sesiapa daripada mengkritik. Tapi sekiranya kritikan itu asasnya adalah fitnah belaka. Contoh dalam kes yang dibangkitkan oleh Menteri Dalam Negeri, fitnah yang mengatakan bahawa 1.2 juta rakyat China telah mendapat kewarganegaraan, di mana ahli-ahli Yang Berhormat mempertahankan bila Menteri Dalam Negeri berkata bahawa fitnah ini berlega dan ahli-ahli Yang Berhormat yang membangkitkan fitnah itu. Jadi kritikan seperti itu, ya, saya minta maaf ya, hujung hari dan nafsu maghrib. Tenang Menteri, tenang. Saya minta tenang. Baik. Ya, tapi yang saya sebutkan itu adalah contoh yang paling drastik kritikan. Jadi jangan berselindung, jangan cuba melindungi pertama pemfitnah dengan menggunakan label pengkritik. Kita harus bezakan ya, pemfitnah dengan pengkritik. Hari ini suara rakyat dibisukan Yang Berhormat. Dulu Tidak Yang Berhormat benar. juga yang lantang mengkritik dan saya memperjuangkan hak kebebasan bersuara dalam hal kalau ini. Itu saja nak ingatkan balik. Reject tanah suara minta rakyat kepada saya dulu. Minta dulu Saya bukan nak kata apa-apa sebab saya rasa elok kita buat elok dan tadi elok dah. Tapi now better that you respect me, I respect you. Okay, please proceed. Baik. Jadi saya nak sampai ke penghujung. Cuma kalau nak kata suara rakyat dibisukan, bukan pentadbiran ini, bukan Perdana Menteri ini yang tutup Parlimen, Yang Berhormat. Bukan. Jadi beringat-ingatlah apa yang berlaku dulu. Baik, saya ke topik yang terakhir. Walaupun Pasir Gudang meminta berkali-kali isu dan juga ahli-ahli Yang Berhormat membangkitkan tentang isu DNB. Adakah benar ketika pelaksanaan rangkaian pertama 5G oleh DNB, kerajaan waktu itu, Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Yang Amat Berhormat Pak Agong, Perdana Menteri ke-8, ketika itu telah memperuntukkan dana kerajaan, wang rakyat sebanyak 16.5 bilion ringgit. Jadi saya nak tahu apakah benar. Soalan kedua, jika benar fakta itu, yang memperuntukkan pembangunan rangkaian 5G itu untuk tempoh 10 tahun, maka setakat ini berapa bilion telah digunakan dan berapa baki yang ada? Adakah benar cakap-cakap orang sebanyak 4 bilion telah digunakan dan ada lagi baki sebanyak 12.5 bilion? Jadi mohon Menteri jelaskan di Dewan kita Parlimen ini. Soalan ketiga, adakah perbelanjaan DNB untuk 5G rangkaian pertama itu telah diaudit oleh Ketua Audit Negara? Soalan keempat, setujukah Yang Berhormat Menteri agar laporan audit Ketua Audit Negara berkenaan 16.5 bilion itu 5G yang pertama, kalau benar, akan dibentangkan di Parlimen dan dibahaskan nanti? Kelima, Yang Berhormat Menteri memberitahu Parlimen minggu lepas bahawa penganugerahan spektrum 5G rangkaian kedua kepada sebuah syarikat telekomunikasi U-Mobile tidak melibatkan wang kerajaan, tidak melibatkan taxpayer money. Soalan saya, kenapakah kerajaan Perdana Menteri ke-10 Yang Amat Berhormat Tambun boleh melancarkan 5G rangkaian kedua tanpa melibatkan wang negara, wang kerajaan, tetapi kerajaan Perdana Menteri ke-8, jika benarlah, perlu mengeluarkan sehingga 16.5 bilion wang rakyat, wang taxpayer, pembayar cukai. Soalan ke-6, adakah Parlimen Penggal ke-14 yang lalu terlibat meluluskan 16.5 bilion ringgit itu? Soalan ke-7, adakah kelulusan 16.5 bilion ringgit itu diluluskan oleh Kabinet sewaktu Parlimen digantung selama 6 bulan?
Adakah benar atau tidak? Soalan ke-8, jika jawapan ya, adakah kerajaan semasa darurat itu telah melakukan satu salah guna kuasa, tidak berperlembagaan, tidak prudent, tidak amanah, satu jenayah dan satu skandal kewangan yang serius? Jadi saya mencadangkan, jika apa yang saya kata ini ada meritnya, saya mohon PDRM, Commercial Crime dan SPRM siasat perkara ini. Tan Sri Pengerusi, saya mohon Yang Berhormat Menteri dapat beri jawapan di Dewan ini without fear and favour untuk negara. Terima kasih. Sebenarnya DNB bukan di bawah jagaan saya. DNB telah dipindahkan kepada Kementerian Digital. Ya, jadi apa yang mungkin yang Berhormat bangkitkan itu lebih baik sekiranya ia dijawab oleh Menteri Digital. Tapi ada beberapa perkara yang saya boleh nyatakan di sini sewaktu saya mengambil alih portfolio ini yang agak menyeramkan dan agak mencemaskan pada ketika itu, Tan Sri Pengerusi, yang mana kita dapati ia seperti tidak ada sesiapa dalam kementerian ataupun dalam MCMC yang mengetahui sebarang perkara yang berlaku dalam DNB pada ketika saya mengambil alih. Kontrak-kontraknya, angka-angka yang disebut itu, pada waktu itu Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaraan yang sekarang ni Ketua Setiausaha Perbendaraan sendiri tidak mempunyai dengan izin any visibility tentang apa yang berlaku dalam DNB. Walaupun DNB itu adalah sebuah syarikat di bawah Menteri Keuangan Diperbadankan, MKD. Jadi saya tidak boleh lebih dari itu kerana saya hormat apa yang disebut sebagai Ministerial Function Order, MFO. Tapi sewaktu ia di bawah jagaan saya, itulah antara perkara yang kita teliti. Sudah pasti apa yang sedang berlaku sekarang, ada satu seperti yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, Tasik Kelugo menyatakan, saya pun tak tahu yang berhormat bahawa wakil U-Mobile telah meletakkan jawatan sebab DNB bukan bawah jagaan saya dan saya tidak dimaklumkan. Tapi just pengerusi kalau dibenarkan Menteri, mengenai yang ditimbulkan oleh Pasir Gudang, saya rasa itu satu komen yang berat sebenarnya. Ya. Dan saya petik daripada laman web DNB, jumlah kos pelancaran 5G akan dibiayai secara eksklusif oleh sektor swasta tanpa melibatkan pembiayaan kerajaan atau perbelanjaan pembangunan. Jadi yang disebut oleh Pasir Gudang tadi, saya nak rekodkan bahawa premis awalnya daripada nombor 1 tadi tu dah salah. Maka soalan-soalan selanjutnya itu pun jadi tidak relevan kerana semuanya tidak dibiayai oleh kerajaan mengikut data DNB sendiri. Tapi mungkin besok bila perbahasan digital lebih tepat untuk dibincangkan perkara ini. Terima kasih. Cuma saya mengambil tanggungjawab untuk menguruskan, pastikan dari segi liputan kawasan berpenduduk ataupun KOPA capai 80%. Dan selepas kita capai, niat saya walaupun kita telah beralih kepada dua rangkaian adalah untuk pastikan DNB ini mapan, sustainable. Tapi isu-isu yang dibangkitkan itu sekiranya pihak PAC sebagai contoh ingin meneliti dan kini sudah pasti Ketua Audit Negara boleh meneliti setelah kita pindah after audit, kita serah kepada siasatan-siasatan, ya, dan sekiranya ada mana-mana pihak yang mempunyai maklumat dan mereka ingin membuat laporan polis dan sebagainya, kita serahkan. Tan Sri Pengerusi, Menteri perlukan berapa minit lagi? Saya dah nak landing sebab dah masuk maghrib, dan sekiranya maklumat yang diperlukan oleh ahli-ahli yang berhormat, saya akan minta supaya dijawab secara bertulis. Ya. Akhir sekali, saya pohon supaya ahli-ahli yang berhormat bersama dengan kerajaan dalam usaha untuk pastikan internet yang kita sediakan sama ada di Langkawi. Langkawi saya telah minta supaya MCMC meneliti dan juga pihak kementerian meneliti masalah di Pulau Tuba yang saya sendiri pernah lawat dan saya setuju memang ada isu-isu internet, ya, di kawasan itu. Nanti kita akan sampaikan secara bertulis kepada ahli yang berhormat. Dan saya pohon supaya kita bersama untuk pastikan internet bukan hanya lebih selamat, lebih boleh dimanfaatkan oleh semua termasuk ahli parlimen pembangkang, ya, dan boleh terus bersuara, tapi kita nak internet yang lebih selamat, lebih meluas, lebih murah, yang paling penting ya, lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik.